Apa khabar semua? Saya Smash Pop. Hari ni hari yang istimewa sekali sebab hari ni pelancaran Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus di Malaysia. Oleh sebab itu, saya punya Smash Pop unbox ni kenalah buat dalam bahasa Melayu kan. Okey, di depan saya ni ada 3 kotak. Kotak pertama, yang dinanti-nantikan S8 Plus, okey. Lepas tu kotak kedua adalah benda yang apa? Bulat-bulat macam ni kan. Apa tu nanti saya tunjukkan. Kotak ketiga yang segi 4 ni, okey. Kenapa saya ada benda-benda ni di samping Galaxy S8 Plus ni? Sebab benda semua ni starter pack untuk semua orang Malaysia yang pre-order sejak bulan lepas kot. Benda yang pertama kita lihat, kotak yang kecil sekali, power bank. Okey. Sebenarnya tak payahlah buka benda ni sebab you boleh nampak dah power bank kan. Kita tengok benda ni, okey, kotak yang besar ni ada 2 benda yang hebat. Okey, mana pisau saya? Mari kita kopek plastik ni, bagi buka. Sebelum kita buka kotak ni, kena tengoklah sekelilingnya kan. Di belakang ni ada tertulis Samsung Galaxy S8 Plus Starter Kit. Starter Kit ni masa you buka, kenalah kata kit je. Okey. Okay, gambar ni pula dia tunjuk macam mana nak letak dia punya screen protector ni. Dan sini dia tunjuk cara-cara untuk menggunakan dia punya pengecas wireless. Pertama sekali kita tengok casing. Casing ni dia macam kelabu sikit. I memang suka beli telefon yang ada casing sekali, okey. Ada plastik pula kat sini. Kopek lah apa lagi. Kopek, jangan tak kopek. Screen protectornya tengok. Transparent tau. Lutsina kata orang kan. Dalam ni ada lagi micro USB cable. Untuk apa? Untuk benda bulat ni. Benda ni lah yang hebat ni. Ada kuasa magis. Okay, orang kata ni magic. Sebab kenapa? Benda ni you cocok dengan USB cable ni, dengan dengan power kat dinding tu, you letak kat atas meja je. Lepas tu you punya phone tu you letak sini, dia terus charge. Inilah yang dikatakan teknologi pengecas wireless, ataupun pengecas tanpa wayar, okey. Ini dia Samsung Galaxy S8 Plus, okey. Tengok dia punya keliling kotak dulu. Belakang dia adalah cerita sikit kan, apa dia, skrin berapa besar, semua tu tak payahlah kita lihat sebab dah tahu dah. Kulit ni kita letak kat tepi sebab dah tak nak dah. Okey, tengok kotak ni. Dalam kotak adalah kotak lagi macam kelas seni pula kan. Potong-potong kertas, lipat-lipat stiker. Mari kita tengok kandungan kotak hitam ni, yang dalamnya ada Samsung Galaxy S8 Plus. Nampak tak? Ada stiker kat depan ni, adalah ciri-ciri sikit kan. Dia bagi tahu Infinity Display, maksudnya dia punya screen ni memang macam Infinity, tak ada border tau. Lepas tu kat bawah ni dia tulis Dual Pixel 12 megapixel. Lepas tu dia adalah iris scanner. Iris scanner ni teknologi untuk unlock you punya phone. You guna mata je, tak payah guna jari pun. Lepas tu ni water and dust resistant, maksudnya you jatuh dalam air pun tak apa. Bukan you, phone jatuh dalam air pun tak apa sebab dia water resistant, kalis air, okey. Okey, kita letak ni kat sebelah dulu. Kita tengok apa lagi kandungan kotak S8 Plus. Kotak kecil ni ada apa lagi? Inilah pin dia. Pin ni untuk mencungkil bakat anda untuk mengeluarkan tray untuk SIM card. Okey, bukan mencungkil SIM card punya tray tau, mencungkil bakat anda untuk mengeluarkan tray SIM card. Ini adapter, power adapter, USB connector. Ini pula dia punya adapter micro USB yang korang guna tu sekarang untuk you punya Android phone kan, ke USB-C port. Sebab USB-C port ni kat belakang ni, tengok dia punya charging port ni USB-C. Okey, ada kabel USB untuk charge you punya phone. Earphone AKG, jenama AKG, okey. Kata orang kan AKG ni jenama baik untuk headphone. So Samsung bekerjasama dengan orang AKG ni untuk buat
headphone untuk S8 Plus ni supaya anda dengar muzik dengan seronok sekali. Okey, dah tengok semua kandungan kotak. Mari kita tengok S8 Plus ni. Okey, depan ni ada stiker, kita kena keluarkan kopek saja. Tengok dia punya skrin, dui lengkung tau. Kat depan ni dia punya skrin 6.2 inci tau. Skrin besar, phone kecil, skrin besar, phone kecil. Skrin besar ni sebab orang, maklumlah kan, orang-orang sekarang suka benda-benda yang besar kan. Sementara menunggu benda ni start up, kita tengok keliling telefon. Kat sebelah ni ada satu butang je, butang power on dan off. Ini kamera 12 megapiksel, ini flash. Lepas tu ini fingerprint sensor tau, sensor untuk you punya cap ibu jari. Butang ni biasalah kan, dia punya volume. Bawah ni butang ni untuk melancarkan perisian terbaru Samsung, nama dia Bixby. Okay, Bixby kalau you tak kenal lagi, dia ni macam Google Assistant lah kan. You tekan, lepas tu you tanya, di mana boleh saya beli donat. Lepas tu dia akan beritahu you, donat yang terdekat ada di depan you. Okay, dah set up pun I punya S8 Plus ni. You tengok dia punya screen, besar, 6.2 inci tau. Tengok dia punya bezel kat atas dan bawah ni, nipis, sangat-sangat nipis. Kat sebelah tepi-tepi ni tak ada pun dia punya bezel. Nantikan saya punya review, mungkin minggu depan kot I buat review ni. Okay, untuk sementara ni enjoy. Kalau boleh you like video ni, kalau boleh you subscribe video ni, sebab ada lagi banyak review dan unboxing video yang akan saya buat, tapi mungkin dalam bahasa Inggeris lah kan. Lepas tu kalau you suka kandungan dan saya punya operasi buka kotak ni, share lah kat kawan, share lah kat Facebook kan, suruhlah kawan tengoklah kan, budak ni dia buka dia punya kotak. Budak buka kotak tau. Okay, terima kasih, see you next time.